Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kau nampak kan 5 klip tadi tu. Okay lagi tutup buka balik 5 klip. Okay, kalau nak tahu punca dia nanti kita tukar bateri dulu tengok Okay, untuk ganti bateri remote ni kau perlukan shielding. Kau boleh 50% ataupun 60% yang tebal sikit lah. Nampak ada tengah sini kan, ada ruang ni untuk kita masukkan shielding. So just masukkan macam ni lah. Sama ada nak macam ni ke macam ni pun boleh, mana-mana tak kisah. Tu kita pusingkan dia, so benda dia akan terbuka. Jadi bateri dia ada yang bateri ni lah. Bateri ni jenis yang ni CR2032. Kita pakai bateri ni. Kalau beli CR2016 dia nipis, so ketebalan dia memang separuh daripada sini lah. Kalau nampak kan, sebab yang ni CR2032 tebal macam ni. Kalau 2016 dia separuh. Di mana dunia power dalam sini dia pun memang separuh daripada yang ni lah. So bila dah terbuka macam ni, macam tadi kita buka kan, sama ada korang gunakan sama ada benda yang halus untuk bawa keluar bateri, cabut bateri ni, sama ada di sini pun boleh tak macam ni dari tepi ni, tarik je, so dia keluar. Lepas tu pasang balik lagi biasa. Kita sini ada rongga kosong ni, masukkan dekat sini je, tekan je, so dia akan tutup elok lah. So yang ni kita tutup macam ni lah, macam biasa lah. Mulakan dari sini, tekan atas, tekan 2 jari. So settle. Apa nak test dia sama ada hidup cari dah bateri, tekan. Kalau menyala tu ada lah tu. Kalau kita off, maknanya kita disconnectkan dia dengan motor. Itu kalau kita nak enablekan balik, hijau ni mana kata kita berhampiran dengan motor tu hidup lah. Itulah kita test ni bateri hidup lah. Ok, nanti kita test kat motor pula sama ada motor tu ada tidak berkelip dengan 5 kali tu hilang ke tidak. Okay, yang ni yang ganti tadi kan, bateri tadi. Sekarang kita test buka pula tengok meter sekejap. Ada tak pilih lagi Okay, nampak kan lampu sini tu. So lampu dah hilang. Sekali lagi tunjuk tutup tu tanda kunci kan. Okay, buka boleh nampak dah tak kelip dah. Dia akan berkelip 5 kali. So ganti bateri bateri remote ni. Bila ganti bateri remote tu hilang berkelip tu. Sebab penting nanti bila dah keluar lampu ni berkelip 5 kali, elok tukar. Tidak kalau dah lemah sangat kan, nanti masalah motor tak boleh start, dah terpaksa panggil kawan ke siapa ke, saya kedai tukar kan. So bila dah keluar warning tu 5 kali tanda kunci nyala, elok tukar terus lah. Hilang masalah tu, mana kita satu masalah kita dah selesaikan dengan secepat mungkin.